Kalau sebut pasal banglo Jalan Turi, rasanya ada yang tahu tentang kisah seram dan tragedi di banglo tu. Banglo Jalan Turi ni terletak di Taman Bukit Bandaraya, Kuala Lumpur, yang mana dikatakan antara banglo yang berhantu juga dekat Malaysia. Dan dikatakan banglo ni ada satu tragedi yang di mana 2 kanak-kanak dan 1 pembantu rumah dibunuh di dalam rumah tu. Tragedi ni terjadi pada 23 April 1992. Yang di mana masa tu pemilik rumah tu iaitu Rakesh Talwar tak ada di rumah. Masa tu dia ada di luar negara atas urusan kerja. Jadi yang tinggal kat rumah tu hanyalah anak dia 2 orang, isteri dia, pembantu rumah dan juga security. Dan nak jadikan cerita, isteri Rakesh ni iaitu Sunita pun malam tu tak ada di rumah. Dia keluar bersama rakan-rakan dia. Dan selepas saja dia pulang ke rumah, dia secara tiba-tiba diserang oleh security dia sendiri iaitu Arifin. Yang mana Arifin ni baru saja bekerja dalam masa 3 bulan je. Dan selepas saja Sunita ni diserang, dia terus keluar dan melarikan diri pergi ke rumah jiran dia untuk minta tolong. Jadi jiran dia ni pun terus call polis minta bantuan untuk datang ke banglo tu. Jadi sejurus saja polis sampai ke banglo tu, polis berjaya juga menahan dan menangkap security tu iaitu Arifin. Tetapi mereka tak jumpa pun 2 kanak-kanak beserta pembantu rumah dekat rumah tu. Jadi pada 24 April 1992, selepas saja soal siasat, akhirnya Arifin ni dia mengaku juga yang dia sembunyikan mayat tu di dalam tangki di belakang rumah. Dikatakan selepas Arifin menyerang Sunita ni, dia terus pergi dekat 2 anak lelaki Sunita ni iaitu Kabir dan juga Ajun dan menyerang 2 kanak-kanak tu. Dikatakan dia pukul dengan objek yang tumpul di bahagian kepala. Selepas saja dia menyerang 2 kanak-kanak lelaki tu, si Arifin ni dia terus pula pergi serang pembantu rumah iaitu Natalia, di mana Natalia ni dipukul di bahagian muka dia sampai mati. Lepas saja dia membunuh ketiga mangsa tu, dia terus bawa mangsa ke tangki di belakang rumah dan sembunyi di dalam tu. Jadi disebabkan tragedi tu, banglo ni dikenali sebagai banglo berhantu, di mana ada juga yang mendakwa setiap kali mereka lalu kawasan tu, mereka ternampak sosok kanak-kanak yang berdiri dekat depan pintu rumah banglo tu. Ada juga yang mendakwa mereka nampak sosok seorang wanita yang berdiri dekat tepi tingkap sedang melihat